Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOOD YAN. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar. Kita kongsi rezeki, barulah barakah. So, apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura semua, mak mengharapkan kita sedi rahmati Allah. Dan kalau tak sihat jangan bertangguh, jangan berdengar. Jumpalah pakar purbatan. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Ya. Bersiaran sekali lagi pagi ni di hujung minggu ni, weekend ni kita biasalah tak bekerja kan. Banyak masa ada di rumah dengan cuaca yang begitu panas. Dekat luar tu kalau you nak mencuci baju, kalau you tak pakai apa tu, tak perah baju pun, maksudnya tak gunakan mesin ke, kalau you jemur baju tu pun, memang kering. Sebab mentari tengah hari pukul 12 memang lit. Memang kalau you jemur tuala mani yang tebal tu pun dia boleh kering sepenuhnya. Semalam mak dah cuba. Mak buat saja je, mak buat saja. Tadi panas, akhirnya dia kering. Okey, kita abaikanlah. So, pagi ni sampai kita rasa macam apa kita nak masak, sampai kita buntu. Sebab kita nak masak sayur apa, lauk apa tu memang kita sampai kepala jadi sakit nak makan apa tengah hari ni. Sebab perut ni kadang-kadang kalau kita nak berdiet, kita kena kaedah diet yang sebenarnya. Kalau perut tu kosong, berangan-berangan kau rasa kau nak macam nak diet, tak nak makan nasi, tak nak makan apa sekali, nak kurus melim tu. Tapi kalau tak kena kaedahnya, kau pun boleh sakit. Perut ni tak boleh kosong, nanti dia masuk angin. Trust me. Macam orang panggil mak ke kat luar? Tak pasti. Dengar macam ada orang jadi. Oh tak ada, biarlah. So, ada ke? Oh tak, dia panggil kucing. Okay, kita pagi ni mak pergi kedai lah. So, tengok apa yang mak beli. Kita nak kongsi dekat you all. Tapi harga barangnya sikit. Duitnya keluar banyak. Sedih tak? Sedih. Jom kita tengok. Mari kita layan. Ni je barang yang mak beli. Mak tunjuk kat you all saja. Mula-mula mak tunjuk yang keluar ni. Daun sop. Ni daun sop. Kemudian mak saja daun sop. Simpanlah sebab ada bihun kat rumah tu. Boleh lebihan. Nak goreng tu senang. Ni daun bawang. Ni daun bawang. Hadiah kedai tu tak cantik. So yang ada nampak cantik ni je. Dua ni. Boleh lah. Walaupun nampak hodoh dia punya kulit ni. Ni. Boleh lah buat nanti mak nak buat masak. Tak ada pula kan. Mak beli ni je. Nampak ni. Okay. Then mak juga keluarkan ni. Bayam cara nak masak air. Bening. Ni bayam. Ni mak beli bayam. Bayam setikat ni mak beli. Ni bayam ni. Nak masak air lah tengah hari ni cadangnya tu. Makan dengan sambal belacan semalam ada. Mak gorengkan kering dah. Mak beli 3 keping tahu. 3 keping tahu. Tahu ni satu berapa jatuh 60 sen. 3 keping. Dan mak beli sekotak santan kara. Tapi semalam viral buat santan kara ni ada something kat dalam. Dia tak tahulah. Tapi mak tak jumpa apa-apa setakat ni. At the moment dia okey lagi lah buat masa sekarang ni. Okay, mak belikan kacang hijau ni. Apa ni kacang hijau nak buat bubur. Kacang hijau petang nanti. InsyaAllah lah petang nanti. Dan juga mi siput. Ni mi siput ni harga RM7. Mi siput ni rangup. Rangup sangat serangat rangup. Di petang pun boleh goreng simpan dalam telap. Ini barang ni. You tahu all harga ni berapa dah mak? Sikit je barang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item. Cuba you teka harga dah berapa. Misha, Kak Azam Bakar, seharian bersama Puan Norisa, cuba teka harga berapa barang ni. Ya Allah, terkejut. Sebelah mak tadi ada orang beli ayam seekor besar. Ayam seekor, ayam daging lah besar. Kemudian dia beli ada berapa lain. Harga dah lebih kurang dengan mak
Dia ambil ayam, mak tak ambil ayam. Kau tengoklah harga ni macam mana ni. Oh, terkejut mak. Ya, ada air mak minum jap. Kau tengoklah harga sekarang macam mana. Oh. Jadi apa yang mak nak sampaikan tadi, benarlah orang kata. Perubahan. Kalau dulu RM10 era-era 60-an, kalau nak disamakan era 2026 ni, tak boleh lah. Tak sama. Dulu RM10 tu, macam-macam boleh dapat. Sekarang RM10 ni, kadang-kadang satu item je. Satu barang saja. Macam mana tu? Macam mana? Sampai ada buruh nelayan dan juga petani. Gaya hidup kini telah berubah. Anak-anak terasum indahnya. Kan? Macam-macam lagu yang ada. Yang mengingatkan kita tentang perubahan dari masa ke semasa, kemajuan sains dan teknologi. Sekarang ni, bayam pun dah mahal. Tak tu kadang-kadang kita terpaksa menanam di belakang rumah. Apa yang boleh kita tanam tu kita tanam belakang rumah. Walaupun tanah tu sekangkang ke, orang cakap kau nak tanam kunyit ke, tanam serai ke, tanam. Jadi dia boleh membantu kita punya maksudnya kita boleh berjimat. Serai dah tak payah beli. Kan? Duit tu tak payah keluar. Tapi nak tanam pokok kelapa tu masalah. Santan pun kau kena beli juga. Kelapa kena beli kalau kau duduk rumah taman. Apa nak kau nak tanam pokok kelapa? Aja bergaduh dengan orang. Isu tanah pun banyak yang tak selesai. Tanah yang ada pun diceroboh kan. Didirikan kuil macam-macam. Kacang hijau, teringin nak makan kacang hijau, teringin nak makan mi siput. Kemudian nak teringin daun bawang mak ada tanam tapi dah habis. Dah tak ada daun bawang dah dengan daun sup. Lalu mak ada tanam daun polybag. Ni terpaksa beli juga. Tahu ni tak ada kita nak membuatnya. Nak buat tahu pun tak tahu. Tahu nak buat pun tak tahu. Kunyit ada mak tanam tapi mak malas nak korek. Beli juga jawabnya air. Tapi yang ada tu halia bara. Halia ni dah tak ada. Kena tanam baru. Jadi kena berjimat-jimat lah yang ni. Teringat nak makan bayam. Asyik nak makan sedap, dia nak makan yang berkolesterol, bimbang juga badan mak memang ada kolesterol. Pun makan ubat. Sekarang ni lah mak cakap secara terus terang. So kita kena jaga segala, bukan dari segi kesihatan je. Dari segi ekonomi kita, rumah tangga kita, sekeliling kita semuanya lah kita kena jaga. So kena beringat-ingat. Ini dah dia. Barang-barang ni sedikit je tapi harga dia, duit kita, sama ada kau nak bayar tunai ke, nak transfer ke, nak QR ke, segala bagai ada. Sekarang ni. Jadi, kau menyimpan dalam bank pun, duit tu boleh habis. Sebab apa? Gara-gara dah ada transfer, dah ada QR. Dulu beratur pergi cocok duit. Rasa macam malas. Malas lah nak pergi. Duit tak keluar. Sekarang, dekat rumah je duit dah boleh habis. Percaya tak? Itu belum lagi TikTok, belum lagi Shopee, belum lagi tu. Kalau tidak, jari jemari nak menekan je. Betul tak? Itulah padahnya. So kita ingat. Jomlah, mak nak masak bayam ni, mak tak perlu nak tunjuk lah. Masak bening saja dengan tahu goreng. Sama belacan dah ada. Cukup untuk hari ini. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, hiasi pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu. InsyaAllah bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen. Okay, thanks for support and thanks for watching. See you in the next video. Okay, bye. Ada orang kata kan, mak dah selim. Ada orang kata kan, mak dah makin cerah. Ya kak? Ya ke tidak? Adalah kawan mak daripada Scotland kata. Cuba komen. Bye.